Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Ustaz Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita ialah al-istighatsah dan tawassul. Kita fokus kepada dua masalah, al-istighatsah dan at-tawassul. Dan tajuk berkaitan dengan istighatsah tawassul bukanlah tajuk yang baru, dan kita di Yayasan Taklim rasanya kita dah pernah buat dua kali pertemuan sebelum ini membincangkan khas tentang al-istighatsah dan tawassul, dan ini adalah daurah ataupun sesi khas yang ketiga sebenarnya. Kemudian ada juga daurah sebelum ini ataupun ada seminar di Perlis di Uni Siraj. Ketika saya bentangkan di sana pun dua kali, sekali di Uni Siraj dan sekali lagi di Jawatan Mufti di UiTM. Jadi cuma bab istighatsah ni biasanya kita ni lebih pada react. React. InsyaAllah kita tak react dah. Lepas ni kita yang memulakan. InsyaAllah ada satu perkara yang kita rancangkan supaya kita sentiasa sebarkan maklumat secara berterusan. Bila react ni apa berlaku? Bila berlaku sahaja forum belah sana buat, kan ada yang kontak, Ustaz kita jawab. Bila jawab macam tu, artinya nota yang kita buat tu baru nak isi, baru nak semua sekali. Jadi tak sempat nak susun dengan elok. Apa yang ada pada PDF disebarkan kepada tuan-tuan adalah baru siap tadi. Jujurlah, baru kita susun tadi dan bercampur dengan nota ini tu kita campurkan semua supaya ada something yang tuan-tuan dapat. Hakikatnya bab ini memerlukan hak, diberikan waktu yang lebih banyak, diberikan tumpuan lebih sebenarnya, kerana pada zaman sekarang ni, di situasi semasa, masalah yang pada suatu ketika dahulu ijma', cuba dirungkaikan ijma' tersebut tentang hukum hakam yang dibincangkan tentang bab al-istighatsah. Dan dulu tak berlaku secara zahir di tempat kita, tapi sekarang dah jadi terlalu zahir. Baik, kita terus masuk pada tajuk. Tuan-tuan boleh tengok pada PDF. Saya pun rujuk pada PDF. Baik. Pertama, ta'rif dan perbezaan istilah. Al-istighatsah. Al-istighatsah daripada kalimah yang mengandungi kalimah alif sin ta. Dalam bahasa Arab seperti biasa, kalau kita kata al-istighatsah, al-istisqa, al-istikharah, al-istisyarah, apa lagi? Al-isti'lam, al-istifham, al-istighfar dan seumpamanya. Alif sinta maksudnya meminta. Kalau al-istighfar meminta ghufran, meminta pengampunan. Al-istikharah meminta jalan yang baik, al-khair atau khiyar, minta pilihan atau minta yang terbaik. Al-istikharah. Al-istisyarah minta panduan. Ini asyara di isyarah, ditunjuk. Al-istisyarah.
Al-istifsar minta didetailkan. Tafsir, minta tafsirkan. Al-isti'lam minta maklumat, minta ilmu. Al-istifham minta faham. Al-istisqa minta hujan, minta diturunkan hujan dan seumpamanya. Dalam bab yang berkait rapat dengan doa, kita ada doa yang dinamakan sebagai doa umum, tapi ada yang bab namanya bab al-istisqa. Doa ketika waktu darurat. Istisqa ni waktu bila ada masalah keliling kita, ada di depan kita dan kita berdepan dengan bahaya, berdepan musibah dan kita terpaksa berdoa, ini namanya al-istighasah. Tapi kalau bahaya tu jauh, tak sampai lagi, kita rasa takut. Rasa takut dia mendekati kita. Namanya al-isti'adzah. Al-isti'adzah, bahaya berada di jauh ataupun berada di keliling, tak sampai pada kita. Kita takut menimpa pada kita. Nama al-isti'adzah. Tapi kalau dah timpa pada kita ataupun dah ada depan mata dan kita rasa gerun takut, kita terpaksa meminta bantuan ketika darurat, itulah yang dinamakan sebagai al-istighasah. Jadi dari segi hajat, al-istighasah ni dia bukan sekadar doa pada waktu yang paling genting. Dari segi hajat, istighasah ni doa yang paling tinggi levelnya. Waktu orang istighasah ni level dari segi hajat. Dari segi hajat dan keperluan. Doa biasa, orang doa biasa, macam al-isti'anah, minta tolong. Minta tolong, kita boleh minta tolong orang, kadang-kadang kita nak buat sendiri, kadang boleh buat, kita bukan semestinya pada waktu genting. Tapi al-istighathah, talabul ghauth, minta bantuan segera, kerana ketika itu ditimpa musibah. Yang peliknya, hajat yang begini, waktu begini diajarkan kepada masyarakat oleh kelompok ini. Waktu genting jangan minta dengan Allah. Ataupun bukan jangan, waktu genting boleh minta kepada selain Allah. Doa yang pada hajat yang berada di tempat hajah yang tinggi. Sebab tu kalau dari segi hukum, kalau tengok dari segi hajat keperluan, al-istighatsah ni hajat di level tinggi. Tapi dari segi hukum, yang mana yang lebih afdal? Bab doa kita tahu. Doa ada dua maqam, betul? Ada maqam ittirar, ada maqam ikhtiar. Ada maqam terpaksa, ada maqam ikhtiar. Dari segi hajat terpaksa tu lebih tinggilah. Tapi dari segi seseorang nak beribadah, seorang doa ketika maqam al-ittirar, ketika maqam al-iftiqar, dah jatuh fakir, waktu terpaksa, dilakukan oleh semua orang. Orang Islam pun buat, orang kafir pun buat, ahli ibadah pun buat, ahli maksiat pun buat. Ni nama maqam ni maqam ar-rububiyah. Bila dah tersandung, baru dah tergantuk, baru apa istilahnya? Tergadah. Baru bila dah terjatuh baru sedar, apa-apalah. Bila dah sakit baru alamak, kena di sendiri. Saya sekarang tangan saya tak berapa dulu. Sebab saya angkat sebelah je. Ada sikit cedera. Dah ada masalah baru cari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maqamul uluhiyah, maqam yang ke al-ikhtiyar, kita boleh pilih hanya orang mukmin. Orang mukmin macam maqam doa dia para mukmin. Doa dia, ya Allah, contoh di doa dia kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa dia, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak minta supaya kita lebih mudah banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak minta benda tu. Ahli maksiat tak minta. Dia minta seronok lagi lah. Zikir ni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, minta supaya kita jadi orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan ibadah kita ibadah yang paling sempurna. Ni maqamul uluhiyah. Dari segi level dari segi maqam uluhiyah lebih tinggi daripada maqam ar-rububiyah. Tapi dari segi hajat dan keperluan,
doa ketika orang terpaksa buat doa maqam ar-rububiyah atau maqam ittirar ini lebih tinggi daripada maqam al-ikhtiyar. Jadi bila kita bincangkan bab al-istighatsah dari segi keperluan, artinya waktu-waktu genting ialah doa, namakan sebagai al-istighatsah. Al-istighatsah. Dari segi bahasa, dari segi istilah, istighatsah sama makna dengan maksud lughah. Tak perlu disyarahkan. Itulah dari sisi bahasa dan itulah juga maksud dalam istilah. Baik, kita pergi pada tawassul. Dua ni yang kita nak fahamkan dulu. Dan kita akan ada sesi khas. Lepas tahu istighatsah dan tawassul, kemudian kita fokus taksil ilmi berkaitan istighatsah, kemudian taksil ilmi berkaitan dengan tawassul. Kedua dia kita bawa, baru kita bawa perbincangan. Perbincangan berkaitan dengan al-istighatsah dan tawassul, kerana ramai orang yang mencampur adukkan antara dua bab ini. At-tawassul pula dari segi bahasa, at-tawassul adalah at-tawassut, ataupun kat sini saya sebut al-wasilah. Perantara atau perkara yang boleh mendekatkan seseorang kepada sesuatu. Dia jadi mendekat kepada yang dicari atau mencapai hasil yang diinginkan, seperti disebut oleh Ibn Manzur, at-taqarrub il matlub wa at-tawassul ilaihi bi raghbah. Ini takrif dari segi bahasa. Bahasa, apa maksud al-wasilah? Wasilah ni perantara lah, senang bahasa mudahnya, medium atau perantara. Dari segi istilah, apa maksud tawassul? Tawassul dari segi istilah adalah mempersembahkan sesuatu di depan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha ketika berdoa agar permintaan tadi lebih mustajab. Agar permintaan tadi, dengan harapan agar permintaan lebih mustajab. Jadi kalau kita minta dengan ayah kita, ya, 50 ya. Satu, permintaan. Doa tak? Taklah panggil doa. Doa, kalau sebut doa ni dia melibatkan al-khudu', dia melibatkan al-mahabbah wal al-khudu' wa ta'ah. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Mahabbah dengan khudu' digabungkan bersama. Itu baru nama ibadah. Tapi permintaan biasa tak semua permintaan jadi doa. Doa ni melibatkan ibadah. Kita ni cinta dan khudu', taat dan penuh perasaan, cinta, hormat. Taat tak hormat pun tak jadi ibadah. Hormat tanpa taat pun tak jadi ibadah. Ni dua rukun ibadah, al-hub, al-mahabbah wal khudu'. Ini kita akan bincangkan insya-Allah kalau sampai masanya, kerana ahli bid'ah banyak gunakan juga bagi takrif lain bagi ibadah. Baik, kalau ada masa dan kalau saya lupa tolong ingatkan saya lah, tak ada kat nota. Bila kita cerita tawassul ialah berkaitan dengan mempersembahkan sesuatu yang disukai oleh orang yang kita meminta padanya. Allah Subhanahu Wa Taala suka apa? Allah perintahkan kita buat apa supaya doa itu lebih mustajab. Ya, kalau kita minta ayah kita tadi, ya 50 ya. Okey. Yang kedua, ini permintaan pertama, itu permintaan tanpa tawassul. Dengan tawassul, ya, tadi adik basuh kereta ya. Kereta, bagus lah, bagus. Sapu lagi depan rumah lah. Tadi sapu juga ke depan. Ayah kita, kenapa kau cerita ni? Sapu. Pinggan tu yang bersih kat dapur tu, saya yang basuh tadi tu. Cuba ayah tengok bilik air. Tengok bilik air. Dah bersih tadi. Ya, 50 ya. Dia dah sebut dia buat apa semua tadi. Jadi permintaan pertama tanpa tawassul. Permintaan kedua dengan tawassul. Tawassul dengan amal soleh dia. Dengan ayah dia lah. Dengan Allah kita tahu amal soleh bagaimana. Itu nama tawassul. Atau cara kedua ialah dengan yang tadi kata ya 50. Kan? Yang ni kata tak? Ya. Handsome ya. Cara kedua. Adik tengok ayah hari ni smart. Lain macam je. Kan? Dah lah makin putih. Kan? Sejak kebelakangan ni tengok, Masya Allah. Kalau ayah muda ni, mesti ramai orang minat ayah punya lah. Apa pesan? Kau cerita apa? Ya, 50. Yang tu menyebut dan memuji.
Puji nama-nama dan sifat-sifat dia dan sebagainya. Puji ayah ni supaya permintaan ni lebih dimakbulkan. Walillahil mathalul a'la. Allah ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ada nama-nama al-asmaul husna. Allah dah ajarkan nak minta dengan Allah, berdoalah minta dengannya. Allah beritahu nama-nama dia supaya kita minta dengan nama-nama tersebut. Jadi kita bila berdoa, doa kita ditambahkan dengan al-wasilah tadi, dengan tawassul. Wasilah bahannya, alatnya, sesuatu yang kita wassul dengannya. At-tawassul perbuatan kita yang menggunakan wasilah tersebut. Dengan bertawassul dengan wasilah-wasilah itu, kita harapkan doa tadi lebih mustajab. Yang ketiga, cara ketiga adalah nak minta ayah 50, kan? Tapi semalam baru calakan kereta dia, kan? Tak sengaja, kan? Angkat barang. Ayah 50. Pergi lu kat mak. Mak. Adik nak minta 50. Beritahu kat ayah. Jadi mak pun orang rumah cakap, bang, bagilah budak tu 50. Semalam calakan kereta pun bukan apa-apa, angkat barang juga ni. Recommendation. Kan? Yang ada permintaan. Sana pun minta, sini pun minta. Jadi bertawassul dengan orang, kalau dalam bab konteks ibadah, kita berdoa kepada Allah, orang lain pun berdoa dengan doa yang sama untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi jihah atau pihak yang berdoa itu lebih daripada satu. Kalau kita tak minta tolong orang doakan, seorang yang kita minta. Tapi bila ada orang lain doakan, dia bertambah 2 doa, 3 doa, 4 doa, ramai yang meminta. Kalau orang tu makin soleh, makin baik, Allah SWT sayang dan cinta kerana dia orang yang soleh, dia berdoa pula pada waktu mustajab, dia dan sebagainya, permintaan tadi diharapkan lebih mustajab. Jadi dengan inilah bentuk-bentuk at-tawassul dan wasilah. InsyaAllah kita akan bincangkan juga selepas ni. Nak fahamkan dari segi bahasa, at-tawassul ni memang hukumnya ialah berkaitan dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma menggunakan medium-medium ini, menggunakan kaedah-kaedah berdoa yang diharapkan dapat mustajab. Al-wasilah perlu kepada dalil sebagainya, kita akan bincangkan ketika waktunya. Jadi istighasah, minta bantuan langsung. At-tawassul tak, minta dia atau jadikan dia sebagai wasilah untuk meminta kepada yang lain. Iaitu kalau dalam bab ini Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh kerana dua bab ini banyak yang bercampur aduk. Kadang-kadang orang tak faham mana wasilah, mana tawassul sebagainya. Kadang-kadang boleh buat bid'ah 2 dalam 1. Kan, pergi minta Nabi, ya Rasulullah kami datang kepada kamu, ya wali Allah kami datang kepada kamu, ya ini ya itu. Mintalah pada kami, mintalah pada Allah untuk kami. Pula dia minta ke siapa sebenarnya? Konteks yang bercampur aduk dan sebagainya pun kita akan bincangkan nanti. Baik. Hukum istighatsah. Ini fokus pada satu. Hukum istighatsah. Iaitu apa hukum kita minta istighatsah? Ahlu sunnah meyakini bahawa al-istighatsah wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kerana amalan ini adalah sebahagian daripada bentuk doa, dan doa adalah ibadah utama dalam Islam. Ini dari konteks kita lihat dalam bab al-uluhiyah. Istighatsah mesti ditujukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana istighatsah itu adalah sebahagian daripada bentuk doa. Dan doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah tauqifiyah. Ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, bila dilihat dari sisi ini, kalau ibadah tadi dilakukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia berubah jadi syirik. Memang asalnya ibadah. Tapi ibadah hanya berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah.
perkara yang sama yang kita lakukan pada Allah, kalau kita buat dan kita lakukan, persembahkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh jadi syirik. Jadi al-istighatsah kepada Allah ibadah. Al-istighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala syirik. Dalam konteks yang dibincangkan. Kadang-kadang kata, mana syirik Ustaz? Takkan minta dengan makhluk pun syirik. Itu luar konteks. Itu luar konteks. Kita akan syarahkan juga. Kita tengah cerita istighatsah yang dibincangkan, orang istighatsah dengan wali, istighatsah dengan kubur, istighatsah sekali. Dia buat cerita, tiba-tiba istighatsah dengan kawan dia. Tiba-tiba buat cerita, oh kaum Nabi Musa istighatsah dengan Nabi Musa masa kena pukul. Tiba-tiba buat cerita, cerita konteks. Sahabat Nabi pun minta tolong dengan Nabi. Ini semua cerita-cerita tak dibezakan bab yang dibincangkan. Konteks yang dibincangkan dalam hukum istighatsah, dibincangkan dalam kitab akidah adalah istighatsah kepada selain Allah yang dihukumkan sebagai syirik. Sebab tu kalau saya buat status, istighatsah adalah syirik, nuktah ataupun full stop. Saja saya buat. Bukan kita bodoh sangat tak tahu istighatsah yang dibenarkan. Ada. Tapi istighatsah dalam konteks perbincangan yang dibincangkan itu adalah istighatsah yang diharamkan. Kerana memang istighatsah berkaitan dengan hukum berdoa. Hukum berdoa. Dan berdoa kepada selain Allah secara umumnya adalah haram. Syirik. Kalau sebut haram, maksudnya mungkin dalam konteks tertentu boleh juga jatuh jadi tak syirik. Kita akan bincangkan nanti. Tapi di luar konteks. Konteks perbincangan istighatsah adalah konteks yang dihukumkan sebagai syirik. Baik, kita tengok pada seterusnya. Istighatsah ibadah. Istighatsah ibadah banyaklah. Istighatsah dalam bab ibadah. Jap, saya nak tukar saya punya nota. Saya pun baik. Jadi istighatsah ibadah banyak contoh dalam Quranul Karim. Had ketika Nabi SAW perang Badar. Nabi tengok tentera Nabi bawa cuma 300 orang. Yang datang lebih daripada 1,000 orang. Kan, datang pula. Dalam keadaan dia dah sedia nak perang. Nabi pergi dalam keadaan tak bersedia. Kawasan pula, kawasan yang orang Islam tak biasa sebenarnya. Kawasan di Badar ketika itu. Dengan situasi-situasi ini, Nabi pun istighatsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kamu beristighatsah meminta bantuan kepada Rabb kamu, Allah mustajabkan apa yang kamu minta, maka Allah hantar pada kamu dengan bantuan 1,000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Jadi ini adalah contoh istighatsah. Istighatsah Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan istighatsah adalah ibadah, tak ada masalah. Ataupun Nabi doa Allahumma aghithna dalam doa istisqa sebagainya, tak ada masalah lah. Apa yang jadi masalah? Jadi masalah lah ada orang dia gunakan semua dalil yang kata boleh istighatsah dalam konteks yang berbeza. Dia kalau masa debat dia tak berani lah, masa debat ke masa dia biasa tipu orang kampung. Biasanya dia berani sebut ni bila konteks dia nampak depan ni boleh makan ni. Biasa video macam tu dah yang tersebar tu. Dia kata boleh makan, orang rakam pula. Tak sangka pula orang rakam, kata dia. Masa tu anak tak sedia. Anak pernah cuba dia. Tak sedia. Dan kadang-kadang berlaku. Macam kawan saya, orang tanya. Dia buat ziarah. Bila lalu dia kan, yelah, orang tahu mana tak tahunya. Orang tanya, Ustaz, wadi tu wadi apa? Dia tengok wadi besarnya ni kan. Dia tak tahu nama wadi apa. Dia tak bantai lah. Entahlah wadi apa, bukan jemaah tahun. Dia kata. Last sekali, bila sampai pada perang, masa lalu kat perang Khandaq. Parit kan. Dia kata, Ustaz, perang Khandaq tu, paritnya mana? Oh, yang tadi tu lah. Dia kata, wadi akik, dia kata, parit. Orang pun, besar. Bolehlah dia kelentong kalau dia kena boleh makan. Dan biasanya, jawapan-jawapan tak ilmiah ni, dia datang daripada benda yang pelik-pelik ni datang bila dia rasa dia tak hati-hati. Tapi kita jumpa ahli bid'ah yang hati-hati dan dia serang secara berstrategi. Ini yang kita fokus.
Dia tak dicakap, tak mudah dibantah. Sebab apa? Sebab dia dah sedia dengan hujah-hujah, dah sedia dengan senjata-senjata dalam berhujah. Baik. Jadi bab istighatsah kita tahu hukum istighatsah secara ringkas. Istighatsah kepada Allah adalah ibadah, istighatsah kepada selain Allah adalah syirik. Okey. Keadaan tak syirik kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik. Kenapa kita katakan beribadah kepada meminta kepada selain Allah adalah syirik? Kita katakan sebagai bid'ah munkarah yang sampai kepada syirik. Bid'ah munkarah tak semestinya dia bid'ah. Tak sampai ke syirik. Bid'ah dia sampai pada syirik dan seumpamanya. Kenapa sebut syirik? Sebab ada dasarnya, ada dalilnya. Dalam bab ibadah, satu syirik. Kadang-kadang berlaku bukan syirik ibadah saja, berlaku dalam syirik rububiyah. Sebab kita tahu, kelompok ni dia tak bezakan antara rububiyah dan uluhiyah. Tapi kita sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, golongan as-salafiyah, dia pergi kat kubur, minta dengan kubur, tak tengok niat dia pun, dia pergi minta merayu depan kubur. Syirik tak syirik? Syirik dalam bab uluhiyah. Tapi kalau niat lagi, orang kubur ni lah wali yang bagi hajat. Inilah penunggu yang jaga kawasan sebagainya. Syirik dalam bab ar-rububiyah. Dah berganda syiriknya. Dah jadi dua kali syirik. Syirik dalam perbuatan, syirik dalam niat. Kelompok ni, dia buat macam, buat apa saja tak kisah. Yang penting hati dia, yakin Tuhan yang melakukan. Tuhan yang membuat. Ini dibuang satu aspek yang besar. Sebab tu kelompok ni sangat tak suka pembahagian Tauhid 3. Dia paling benci Tauhid 3. Pembahagian ni, pembahagian yang memerangkap ahli bid'ah keseluruhannya. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Bila asma' wa sifat, perangkap golongan ahli kalam. Tak ada ruang nak lari. Tak ada tempat lari. Dia benci betul dengan Tauhid 3. Bila bahagi pada rububiyah, uluhiyah, dia memerangkap golongan kuburiyun. Dan golongan ni, dia nak kata khilaf. Geng ni dah letakkan dalam akidah. Akidah pula dah masuk bab tauhid. Bila mereka rasa terperangkap, maka mereka cuba nak burukkan Tauhid 3. Tauhid 3 datang daripada Kristian. Tauhid 3 ni sebenarnya dibuat oleh kaum Yahudi. Dan mula macam-macam. Bila kita, sebab tu saya ada jemaah di masa umrah lah. Lepas tu dah ikut sekali kelas-kelas kita. Kata, Ustaz, kita datang kat tempat Wahabi tak apa Ustaz, salat belakang dia. Saya kata, kenapa? Dia orang ni dah ada Trinity, percaya ber-Trinity. Trinity, apa dia? Saya pun tak tahu lah. Saya kata, tak tahu lah. Kata tuan, kalau saya buat tak tahu tu, jangan percaya sangat. Sebab tu senjata. Senjata nak korek. Nak pancing. Dia kata Tauhid 3. Tauhid 3 mana? Rububiyah, uluhiyah, asma' sifat ke? Betul itu. Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah lah. Nak memahami makna alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah. Rububiyah dia ambil perkataan Rabbul alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik, atau Maliki Yaumiddin, atau Maliki Yaumiddin. Inilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nak fahamkan nama-nama Allah, itulah nama al-asma' wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kita sembah, hanya pada Allah kita meminta pertolongan. Inilah dia namanya tauhid al-uluhiyah. Dia orang mudahkan kita. Dia mudahkan kita, bukan dia buat tauhid 3 dengan tujuan untuk ikut Kristian tak. Memang surah Fatihah begitu. Jadi kalau nak bincangkan tentang tauhid, surah Fatihah ni, atau tengok sesi tadabbur, kita boleh tadabbur Fatihah berdasarkan kepada ilmu akidah. Kerana dah ada dia punya ni. Kita boleh tadabbur surah Fatihah dalam konteks kenegaraan. Ini tuan-tuan tengok saya punya ni. Macam mana kenegaraan? Ada. Kadang-kadang macam ini takalluf ni. Betul juga, kadang-kadang terkala juga. Tapi oleh kerana Allah kata, dikatakan dia ada kitab, isikan kitab semua dekat situ. Jadi tak ada salah kita untuk bertadabbur dan mencari kaitan antaranya. Malah dalam surah Al-Fatihah ni mengandungi semua jawapan terhadap syubhat-syubhat yang ada. Termasuk syubhat kuburiyun.
Termasuk syubhat istighathah. Iya kena dia kena sa'in. Syubhat golongan Mu'tazilah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kau dah tahu sangat, apa minta dengan Allah SWT? Otak kau hebat sangat contohnya. Semua ada. Baik. Saya takut lagi tajuk. Dah lari dah pun. Dasar-dasar pendalilan. Kenapa kita kata syirik dan tak boleh? Pertama, Ana harus sebutkan ada lebih, tapi dalam nota ni nak sebut berapa? Dalam nota 5 kot. Cukuplah 5 kita bincangkan untuk masa yang ada. Pertama, kenapa kita kata hukum istighasah hanya kepada Allah dan kalau dilakukan pada selain Allah jadi syirik? Pertama, terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan manusia hanya berdoa kepada Allah dan melarang kepada berdoa kepada selainnya. Maksudnya ada nas lah. Ada nas dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang wajib minta dengan Allah dan jangan minta pada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan dinamakan itu sebagai syirik. Saya akan sentuh, akan ada dalam nota tersebut. Siapa yang namakan doa kepada selain Allah itu adalah syirik dan kufur, Allah Subhanahu Wa Taala akan kita sentuh. Sebab tu Syekh Saleh sini banyak nota berkaitan dengan bab ni, bab depan ni. Saya daripada kelas hadir di kelas Syekh Saleh sini lah, hafizahullah, beliau sebut, dan beliau kata yang masa tu beliau kata dia dah kumpul lebih kurang dalam 40 ayat Al-Quranul Karim melarang khas untuk bab istighathah. Masa tu istighathah pada selain Allah, dan 20 ayat yang dikumpulkan ketika itu melarang ataupun menyuruh berdoa kepada Allah SWT semata-mata. Tapi lepas saya tengok video dia video rakaman, ayat Quran jadi banyak lagi dah. Syekh jumpa, maksudnya bila orang baca dia akan kumpul. Jadi proses, kalau ada ulama kata ada 20 ayat menerangkan sekian 20 nombor tu mungkin boleh berubah. Dulu ulama kata apa? Ada dalam Quran ada 750 ayat Al-Kauniyah. Sekarang ni bila tengok pada kitab I'jaz dah jadi 2000 lebih. 2000 lebih dikaitkan ditambah qiraat lain dan sebagainya dan seumpamanya, dia akan jadi berbeza. Nombor dalam bab ijtihad ni ada berapa, mungkin boleh berubah. Hatta tauhid. Betul? Tauhid 3, tauhid 2, tauhid 1. Kalau orang tanya kita tauhid 3 ni tak ada dalil, betul tak? Jawab macam mana? Caranya, tak ada dalil. Jadi tauhid ada berapa? Kalau tauhid 3 tak ada dalil, tauhid ada berapa? Nah? 20. Kalau tauhid 3 tak ada dalil, tauhid sebenarnya ada berapa? Ini saya tak pernah debat pun, saya sajalah buat macam pandai. Kan? Katalah kata 1. Mana dalilnya? Allah sebut tauhid itu 1. Kalau dia kata 5, mana dalilnya? Jadi Ibn Taymiyah ajar kita satu benda. Apa yang ahli bid'ah tanya pada kita, pegang betul-betul, jangan lari. Pegang yang sama, tanya pada dia. Sebab bila dia bertanya, sebenarnya dia goyang. Bila golongan contoh etis tanya, buktikan kepada aku bahawa Tuhan itu wujud. Gitu. Buktikan kepada kami Tuhan itu tak wujud. Dah sama aja. Lepas tu ada sikit tadah macam tu. Jadi kita jadi insya-Allah tak gerun depan ahli bid'ah. So apa? Menggunakan soalan yang sama ditujukan pada mereka. Kerana takkan ada soalan daripada orang kafir daripada Islam. Takkan ada soalan ahli bid'ah lebih baik daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita bercakap berdasarkan pada dalil. Baik. Bila kita kata syirik, kita bawa dalil. Sebab tu saya akan kat hujung saja. Kat hujung kita tanya balik, mana dalil orang yang kata istighathah boleh? Sekarang kita bagi dalil dulu. Tapi jangan lupa tanya balik. Jangan lupa tanya balik. Kekurangan kita react sahaja. Bukan kita yang menyerang. Sebab tu bila orang cerita tentang di mana Allah SWT, kita bagi dalil, ayat Quran, hadis, sunnah semua sekali. Tanya dia balik, jangan stop, tanya balik. Kalau Allah bukan di langit, Allah kat mana?
Ada orang ni dia jadi serang orang, lepas tu dia nampak hebat. Orang nak serang dah lari. Orang mula ni dia keluar. Ada orang jadi macam tu. Pandai menyerang, nampak hebat. Balik awal pun dia juga. Bila orang mula tanya balik, dia goyang. Jadi soalan yang sama, kita boleh bagi dalil, jawab. Tapi jangan kita di pihak yang sentiasa bertahankan diri dan react. Ada masanya kita perlu menyerang. Dengan soalan yang sama. Kami kata Allah di langit. Allah di atas. Buktinya ayat Quran, hadis Nabi. Banyak ayat Quran, banyak hadis. Banyak kalam salafus salih. Di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Soalan balik, Allah kat mana? Jangan tanya. Tak boleh tanya. Awak tanya saya boleh tadi? Tiba-tiba saya tanya balik, tak boleh tanya soalan ni. Bukan main menghelat ke orang. Jawab. Allah tak bertempat. Atau Allah di mana-mana. Mana dalil? Mana dalil? Ayat Quran beritahu, kamu tak percaya. Sekarang nak beritahu, nak tanya balik. Yang awak cakap Allah di mana-mana atau Allah SWT tidak bertempat, siapa beritahu? Dari mana? Ayat Quran? Bawa. Satu je, 10,000. Hadis Nabi? Bawa satu, 10,000, 20,000. Sahabat Nabi? Bawa satu lagi, 30,000. Berani cabar katanya. Belagak je tu ya. Orang minta betul-betul hutang tak bayar lagi. Baik. Ini sebagai contoh. Pertama, terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melarang mereka berdoa kepada selainnya. Dalil-dalil dalam bab doa ini, doa bab istighasah, isti'anah ini datang dalam pelbagai bentuk. Ini saya sebut. Kat sini dalam nota saya sebut 20 bentuk. Allah nak beritahu, berdoalah pada Allah, jangan doa pada yang lain. Minta dengan Allah, jangan minta yang lain. Cara Allah sampaikan tu, ada 20 bentuk Allah nak beritahu. Tak faham lagi, tak tahulah. Macam kita cerita Allah di atas. Allah guna perkataan ala, Allah guna perkataan fauqa, Allah guna perkataan sa'ada, Allah gunakan Allah anzala syai'. Banyak istilah. Kau tak faham ke? Sekarang ni dalam bab doa, bab meminta selain Allah, kita buat benda yang sama. Pertama, Allah wajibkan minta hanya kepada Allah dan jangan minta pada yang lain. Dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Kau kami meminta, kami menyembah, hanya pada Kau kami meminta pertolongan. Ataupun hadis daripada hadis Nabi SAW, Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, Nabi kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Hingga akhir hadis. Kalau kamu nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong, minta dengan Allah. Dalil yang suruh minta dengan Allah, bukan dengan yang lain. Dengan konteks hadis, kalau nak kita baca syarahkan jadi panjang. Jadi nak bagi contoh je. Bentuk pertama adalah Allah SWT suruh sembah Allah dan dengan sembah yang lain. Anda bagi contoh satu ayat Quran, satu hadis sebagai sekadar contoh. Dan banyak ayat yang lain, Syekh Saleh sendiri kata, ada 20 dalil ayat Quran yang suruh sembah Allah SWT sahaja, dan ada 40 yang kata jangan sembah selain Allah. Kita bawakan contoh. Contoh. Bentuk kedua. Larangan memohon kepada selain Allah secara mutlak. Tadi suruh sembah Allah Subhanahu hanya kepada Allah. Yang ni mana minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya sujud-sujud ni hanya untuk Allah. Sesungguhnya tempat-tempat dibina untuk beribadah hanya layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kira masjid artinya sujud, masjid artinya amal ibadah, iaitu amal sujud, atau masjid bererti masjid itu sendiri, tak masalah, ketiga-tiga makna warid. Wa annal masajida lillah. Ketahuilah bahawa sujud-sujud, amal ibadah sujud, atau
tempat-tempat yang dilakukan untuk ibadah hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali kamu seru dan meminta kepada selain Allah, walaupun kepada seorang pun. Mutlak. Tak ada seorang pun yang boleh terkeluar daripada hukum ini. Okay. Kerana ilah syirik adalah at-tandid. At-tandid. Menyengetukan. Jadi kalau orang pergi minta dengan syaitan, apa hukumnya? Minta dengan syaitan? Syirik. Dia tak minta syaitan, dia minta dengan jin. Syirik. Tak minta dengan jin, dia minta dengan manusia, orang mati. Syirik juga. Orang mati tadi orang soleh. Syirik juga. Orang soleh tadi sampai dia nabi-nabi. Syirik juga. Dia bukan nabi, dia rasul-rasul. Syirik juga. Dia bukan nabi rasul, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik juga. Dia adalah Jibril. Dia adalah malaikat. Sebab itu contohnya, asalkan selain Allah, mana ada perbezaan? Jangan bila pergi penyembah syaitan syirik. Penyembah nabi, penyembah wali, penyembah selain rasul, tak syirik sebab dia orang soleh. Apa kaitannya? Itu lain. Dia tu soleh, nombor 2. Itu berkaitan dengan dia. Cerita-cerita perbuatan meminta kepada selain Allah. Kerana sensitivity dia buat seolah-olah bila kita cerita jangan minta kepada selain Allah, cerita tentang jangan minta dengan Nabi, tak beradab dengan orang soleh, tak beradab dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tak beradab dengan wali-wali. Kau orang cerita apa? Bila masa kami kutuk Abdul Qadir Jailani? Abdul Qadir Jailani seorang yang hebat, ulama besar. Kita pun banyak rujuk kalam Abdul Qadir Jailani, bukan sekadar ulama, seorang yang beramal dengan ilmu, orang yang kedudukan yang tinggi di dalam jiwa kita. Yang kita marah ke orang pergi istighasah dengan Abdul Qadir Jailani. Ingat kami ni musuh Abdul Qadir Jailani ke? Kita tak nak dia jadikan Abdul Qadir ni sebagai sembahan. Kerana Allah SWT tidak mengecualikan sesiapa sekalipun. Malah Allah menafikan anak pun Allah SWT tidak memiliki anak. Kerana apa? Kerana tak ada siapa pun yang boleh disembah selain Allah SWT. Tak ada siapa pun yang memiliki sifat Allah SWT. Jadi dalil bentuk kedua, Allah larang untuk mohon kepada selain Allah secara mutlak. Tidak ada pengecualian. Bentuk ketiga, dalil yang menegaskan bahawa hanya Allah layak disembah. Tadi cerita sembah Allah, ni cerita hanya Allah yang layak. Yang lain semua tak layak. Kita tak layak. Nanti insya-Allah di part lepas ni saya akan cerita macam mana tak layak, sifat tak layak. Contohnya Allah kata, kita ambil part. Ayat ni bagus. Ayat ni antara ayat yang kita ambil part terus. Amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Dia amman, soalan ni dia daripada atas lagi. Atas ni asalnya ayat ni cerita tentang kaum Nabi Lut yang binasakan semua sekali. Kemudian Allah cerita, Allah berkata kepada Nabi SAW, Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Dia mula ayat pertama. Alhamdulillah. Segala katakan wahai Muhammad, alhamdulillah dan salam sejahtera ke atas nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah telah utuskan mereka dan Allah pilih mereka. Allah, adakah Allah Subhanahu wa taala khairun amma yusyrikun? Adakah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi, rasul-rasul tadi yang mereka seru padanya, Allah itu lebih baik ataupun Tuhan-Tuhan yang disyirikkan itu? Start Allah tanya, sebab orang Arab ni kalau tanya atau dalam masalah sebut atau betul? Tapi kalau tanya turid hadha am hadha? Turid hadha am hadha? Jangan turid hadha au hadha. Tak belajar nahu. Silap lah tu. Turid hadha au hadha, salah. Kalau soalan tapi kalau khudh hadha au hadha. Ambillah yang ni atau yang ni. Dia bukan ayat soalan, dia guna au. Khudh hadha au hadha. Pilih. Nak ambil mana? Yang ni atau yang ni? Tapi kalau tanya, turid hadha am hadha? Maksudnya
Jadi ayat ni, man, ada soalan. Atau, cerita dia panjang sebelum ni. Siapa ciptakan langit dan bumi lebih baik, atau yang turunkan hujan sebagainya. Siapa Tuhan yang layak? Adakah Tuhan yang beri tak layak, yang kamu syirikkan lebih layak? Allah tanya. Allah tanya berkaitan dengan Tuhan yang menciptakan bumi supaya kita tempat tinggal. Allah jadikan dalam bumi itu ada sungai-sungai yang mengalir. Tuhan yang menjadikan gunung ganang sebagainya. Adakah dia layak disembah? Atau ada selain dia layak? Allah tanya. Sampai Allah kata, ataupun, ini kat sini sebut, man yujibul muttar, atau dia yang memustajabkan doa orang yang terpaksa. Ini istighatsah. Ketika doa ul-tirar, doa ul-muttar, ini doa ul-istighatsah. Ataupun atau dialah Tuhan yang memustajabkan permintaan orang yang terpaksa idza da'ahu, bila dia meminta kepadanya, wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia telah melepaskan kejahatan, keburukan, musibah yang ditimpa tersebut, kemudian dijadikan kalian sebagai khulafa di atas muka bumi ini. Ailahum ma'allah, adakah ada Tuhan yang lain yang boleh disembah bersama dengan Allah, sedangkan dia sahaja yang memustajabkan doa orang yang beristighatsah, doa orang yang terpaksa. Jadi dalil yang menunjukkan bahawa yang lain tak layak. Konteks doa, ya Allah kata istighatsah yang minta ni, yang doa memustajabkan doa orang yang muttar, orang terpaksa tadi. Amma yujibul muttar idza da'ah. Allah cerita dalam konteks sebelumnya, Allah cerita diciptakan langit dan bumi. Allah ceritakan bahawa sebelumnya Allah yang turunkan air hujan. Sebelum Allah cerita bahawa dialah yang menjadikan bumi bina nampak indah, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang indah. Dia dengan pohon-pohon yang begitu banyak. Adakah dia patut disembah? Bukan lain sembah. Dialah yang begini, dia begini. Adakah dia patut sembah atau yang lain sembah? Adakah boleh sembah yang lain bersama dengannya? Sampai pada dia sahaja yang memustajabkan doa orang-orang yang beristighatsah kepadanya. Adakah dia layak disembah yang lain? Adakah layak disembah yang lain bersama dengannya? Jadi konteks ayat ni memang ayat untuk menyatakan bahawa istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain tak layak. Yang lain tak layak. Saya nak fokus pada konteks yang lain tak layak. Yang lain tak layak. Tak layak tu kita akan bincang lagi. Tak layak tu siapa kot? Yang tu orang biasa kot. Nabi takkan tak layak. Lepas ni kita bincang. Tengok. Baik, seterusnya. 4. Dalil yang menegaskan bahawa hanya Allah yang memakbulkan doa. Yang Allah kata hanya yang memakbulkan doa hanya Allah. Ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okey. Katakan bahawa doalah kepada aku akan memustajabkan doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur tak nak beribadah padaku. Ayat juga dalil bahawa doa adalah ibadah. Dia takabur tak nak doa sebenarnya, tapi Allah bagi dia takabur tak nak berdoa, tak nak beribadah padaku. Maksudnya dalil doa itu ibadah, tapi yang nak fokus pada ud'uni astajib lakum. Fokus pada kalimah astajib lakum. Kalau ada nota yang dah di print, tapi sekarang kita PDF yang ada kan. Kalau ada yang print, gariskan pada yang apa yang kita fokus. Kerana satu ayat mengandungi banyak konteks, kita fokuskan pada perbincangan. Itu pada kalimah astajib lakum. Yang kelima, dalil yang menegaskan tiada perantaraan dalam doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Semua ayat yang lain bila ditanya kul. Ayat ni tak tanya. Ayat yang lain boleh wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid, ada kul, ada kalimah kul. Dengan ayat ni Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila hamba ku tanya aku ni dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mustajabkan permintaan orang berdoa bila dia meminta. Tuan-tuan, Agung datang dekat kita. Sultan Ibrahim datang tengok, kata dia tengok seorang-seorang, dia kata okey, kita pergilah cari, atau kita pergi ke Saadi cari negara. Siapa nama? Adi. Okey, sekarang ni nak minta apa? Nak minta apa?
Negara. Di negara minta negara terus. Okey. Sa'di cakap, nak minta. Okey. Apa jawapan Sa'di? Stop. Saya nak cari perantaraan. Sultan cakap dengan saya. Saya dekat dengan kamu. Dan minta direct dengan saya. Tak nak, saya nak cari driver tuanku. Mana? Driver tuanku. Minta driver supaya lebih mustajab. Bab doa ni, Allah kata, Allah dekat dan Allah mustajab secara langsung. Dan dari yang lain banyak. Tapi kita tengok ayat ni. Bila Allah dah dekat, Allah mustajab permintaan hamba je, kenapa nak pergi cari jalan jauh? Jadi sebab tu bab tawassut dalam bab ibadah ni, kalau bukan dengan yang dibuktikan dalil, dia bukan tawassut yang terpuji. Tapi dia jadi doa tu makin jauh daripada dimakbulkan. Apatah lagi yang dibuat bertawassul dalam bab berdoa dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tak betul lah. Istighasah pada makhluk tu syirik. Allah seperti kita buktikan dengan dalil. Lepas tu nak berdoa pada Allah, menggunakan istighasah pada makhluk sebagai tawassul untuk beribadah untuk berdoa pada Allah. Adakah dengan melakukan perkara yang Allah larang tadi boleh menjadikan doa makin mustajab? Tak mungkin. Tidak mungkin. Baik. Dalil yang ke-6. Dalil yang menyatakan memohon kepada selain Allah adalah syirik. Kita kekal dengan jadual 10.30. Baik. Ya? 45. Baik. InsyaAllah. Dalil yang menyatakan memohon kepada selain Allah adalah syirik. Mana dalilnya? Bila Allah kata tentang orang musyrikin. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Bila mereka berlayar di atas, berlayar dengan kapal mereka di atas lautan dan ditimpa dengan angin yang kencang, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. Bila Allah selamatkan mereka sampai ke daratan dah selamat, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka syirik semula. Okey. Doa pada Allah tadi dikatakan mukhlishina lahuddin. Kemudian sampai kat darat dia buat syirik semula sebab dia tak doa ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan kepada doa pada Allah itu adalah syirik. Doa kepada selain Allah adalah syirik. Kat laut tadi minta pada aku saja, mukhlishina lahuddin, hanya untuk aku. Sampai kat darat syirik semula. Okey. Konteksnya konteks berdoa. Fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah. Bila mereka berada di atas lautan, mereka takut, mereka berdoa kepada Allah semata-mata mukhlishina lahuddin. Bila Allah dah selamatkan, dia buat syirik semula. Doa semula kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Allah. Hadis berkaitan dengan walaupun hadis yang dhaif, kaitan dengan Nabi tanya, berapa Tuhan kamu sembah sebenarnya? Tanya oleh sahabat. Kan? Dia kata berapa? 6 atau 7. 6 di bumi, 1 di langit. Nabi kata, kalau ada masalah minta dengan siapa? Yang kat langit. Ada masalah minta kat langit. Tapi bila waktu relax, tenang, minta dengan semua. Baik. Itu antara dalil bahawa Allah di mana? Di atas. Kaum musyrikin ni cakap depan Nabi. Dan ni juga dalil bahawa akidah Allah di atas itu fitrah. Dan ini dalil sejak pada zaman sebelum Islam lagi. Dan Nabi dengar benda Nabi tak ingkar. Nabi ingkar berdoa kepada selain Allah. Bukan ingkar dia kata Allah di atas. Bukan di langit sebagainya. Cuma kita tak gunakan dalil ini sebab apa? Dalil ni ada ruang untuk orang kata dhaif. Walaupun dalil itu taklah dhaif teruk.
Tak macam dari yang buat hadis palsu datang. Ana baru siapa Ustaz Nazir hantar video. Ada seorang ustaz kita dulu bawa dalil palsu, dia buat cerita kat dia punya jawapan. Allah Subhanallah, Allah membolak-balikkan hati manusia. Semoga Allah beri hidayah semula pada beliau. Ana macam mana pun marah-marah, masa marah-marah lah. Tapi kepada kawan-kawan kita dulu, orang-orang kenal dulu, semoga Allah bagi hidayah. Orang baik pun secara peribadi, ya, bukan pemikiran. Baik. 7. Dalil yang menyatakan memohon kepada selain Allah adalah terlalu sesat. Jauh sangat tu. Qala ta'ala, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapa lebih sesat lagi daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, yang mana orang tu tak mampu mustajabkan doa dia sampai hari kiamat. Dan malah mereka tak dengar pun, tak tahu pun apa yang diminta kepadanya. Yang cakap tak dengar ni siapa? Allah. Yang cakap mereka takkan mustajabkan permintaan sampai hari kiamat ni siapa? Allah. Jadi dalil Allah, tapi fokus kepada kalimah, siapa yang lebih sesat lagi daripada golongan ini? Allah tanya. Allah yang tanya. Ayat yang lain, Allah kata, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun tuma'inna bihi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Di kalangan manusia ni ada yang sembah Allah tak tetap. Ala harf, dia di iman tak kuat. Sembah Allah tapi tak kuat. Bila ada kebaikan datang, Masya Allah, dia berdoa pada Allah. Bila datang ujian pada dia, dia mula goyang. Mula goyang. Kalau minta dengan Allah, dapat, Alhamdulillah. Bersyukur jadi orang Islam. Masa Allah bagi minta, betul tak dapat, masalah tak selesai, mula, betul ke Tuhan ni wujud? Ada orang yang, betul ke Tuhan ni membantu? Betul ke Tuhan memestijabkan semua doa? Dia goyang. Ada orang yang beribadah pada Allah bentuknya begini. Orang yang begini, dia sebenarnya kembali kepada orang kafir sebenarnya. Yang dia nak, orang kafir ni berada dalam keadaan tidak tenang. Orang buat syirik ni, dosa yang tak ada syahwat. Adalah dosa paling buruk. Akibat dia, kena bakar selama-lama ke hari akhirat. Lepas tu buat syirik, tak ada syahwat. Tahu tak ada syahwat? Ada orang yang layan buat syirik. Curi duit orang, ada syahwat tak? Syahwat dapat duit tu. Kan? Orang yang zina ada syahwat tak? Syahwat. Dosa. Tapi dalam dosa tu ada syahwat. Orang yang mencuri, berdosa. Dalam dosa tu ada syahwat. Orang yang pergi buat apa sekalipun, pergi buat benda-benda haram, minum arak sebagainya, ada tak syahwat? Dia tak mampu lawan syahwat. Syirik ni tak ada syahwat. Pergi depan berhala, pergi depan kubur, pergi depan, apa seronoknya? Seronok tak ada. Syahwat tak ada. Bodoh lagi. Tak ada apa-apa. Anak tak sempat. Anak tak sempat letak nonton. Nota berkaitan dengan buruknya syirik ni, tak ada kebaikan dunia akhirat dan tak ada ruang langsung untuk orang buat syirik. Orang yang berada tengah buat syirik sendiri pun dia rasa tak tenang. Orang yang minta dengan perbaik, orang yang bukan Islam, tengok, pergi minta ke topekong, nenek moyang sebagai sana sini, pergi minta dengan, dikatakan, tok wali dia lah, dan sebagainya, dia rasa tak tenang. Sebab itu syirik ni tidak ada syahwah padanya. Dosa yang paling buruk dan Allah jadikan syirik, tidak ada syahwah, tak ada apa seronoknya. Betul Allah kata, orang yang ada sembah Allah dengan keadaan begini, Allah kata, yada'u, sambung, tu ayat sebelah, ayat 12, yada'u min dunillah, dia pergi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhu wa la yanfa'uh. Yang mana orang tu tak bagi mudarat pada dia, tak bagi manfaat pada dia. Allah kat sini yang saya nak fokuskan pada kalimah dzalika huwadh dhalalul ba'id. Inilah jenis kesesatan yang sangat jauh. Kalau dapat seronok, okeylah. Dapat manfaat, okeylah. Curi dapat duit, okeylah. Macam ada orang kan, dia ambil duit, dia rompak. Lepas tu kena penjara 10 tahun. Pilih, nak pulangkan duit ataupun penjara? Penjara dia. Sebab apa? Curi banyak.
10 tahun dia kata, kalau duduk kat luar, kerja pun tak dapat macam tu. Duduk dalam 10 tahun, makan free, duit dapat, nak hilang. Kan, saya cakap beberapa berita. Ada berita yang baru ni, ada seorang pakcik di Indonesia. Akaun duit masuk dalam akaun dia, banyak. Lepas tu minta pulangkan, dia dah nyorokkan dah, dia tak pulangkan. Bila dia hukum ke penjara, cik, penjaralah dia kata. Tak apa. Sebab 10 tahun pun belum tentu dapat kumpul duit berjuta-juta tersebut atau bermiliaran tersebut. Kan? Betul lah kan? Tapi itu syahwah. Yang ni tak ada apa. Ma la yadurruhu wa la yanfa'uh. Pergi minta kat selain Allah, dia tidak bagi mudarat, tak bagi manfaat. Inilah sesat yang jauh. Kesesatan yang jauh. Yang ke-8. Dalil yang mengatakan memohon kepada selain Allah adalah zalim. Allah kata wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Zalim pun kena, sesat pun kena. Seterusnya, 9. Dalil yang menyatakan kepada memohon kepada selain Allah adalah kesalahan yang melampau. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kalau kami buat syirik, memang kita buat benda teruk sangatlah, kata Ashabul Kahfi. Seterusnya, dalil yang menyatakan pemohon kepada selain Allah adalah kafir. Yang kata kafir ni siapa? Allah. Yang kata sesat ni siapa? Allah. Yang kata syirik siapa? Allah. Faqad asyrak. Ada ayat kat bawah sini. Nabi, Allah kata, Nabi kata, Allah kata, Nabi kata. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa bersama dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang lain, sembahan yang lain, bukan Tuhan, sembahan, ilah daripada sembahan, yang perbuatan yang tidak ada burhan, sesungguhnya hisab dia Allah akan hisab sendiri. Berani sembah yang lain, Allah kata kau berani sembah selain aku akan jumpa kamu, hisab kamu sendiri. Tapi kita nak komen pada ayat, innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun. Orang kafir takkan berjaya. Dia berdoa pada selain Allah, Allah kata orang kafir ni takkan berjaya. Jadi doa ni kufur tak? Kufur. Yang ke-11, dalil yang mengancam pemohon kepada selain Allah dengan api neraka. Man mata wa huwa yad'u min dunillah nidda dakhalan nar. Siapa yang Nabi kata siapa-siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai nidda, sebagai sekutu, mana buat sesuatu yang sama. Mana dia bukan tak sembah Allah, dia sembah Allah, tapi dia sembah yang lain. Niddan artinya dia menyamakan orang dengan Allah SWT. Dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Dalil yang mengancam pemohon kepada selain Allah dengan azab. Allah kata, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Jangan kamu jadikan kamu berdoa pada selain Allah, maka kamu akan jadi di kalangan orang yang diazab. Doa oleh kerana fatwa mazhab, tuan-tuan baca sendirilah. Saya bagi baca daripada tajuk je, dalil lagi kat situ. Doa yang mengatakan dalil yang mengatakan bahawa orang yang buat ni orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mengatakan bahawa dalil menegaskan bahawa doa permohonan adalah hak Allah semata-mata. Dalil yang menyatakan bahawa doa adalah ibadah dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mengatakan bahawa doa itu adalah agama dan agama adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menyatakan bahawa golongan yang meminta kepada selain Allah itu tidak berguna. Tidak ada guna. Minta dengan Allah ni tak ada manfaat apa-apa. Perbuatan dia buat tak ada apa-apa. Seperti orang yang tak ada air. Kata, "Mat, tak ada air?" Dia tadah dengan apa? Dia tadah dengan jari dia. Tak ada bekas, tak ada apa. Orang kata, kawasan tadahan hujan. Tadah dengan apa? Tadah dengan jari.
Macam orang angkat tangan tak ada air, Allah kata. Berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh baca. Boleh baca dia punya semua dalil-dalil sebut. Dalil yang menegaskan Nabi SAW bukan tempat untuk berdoa. Bukan kita minta bukan dengan Nabi. Bila Nabi kata sesungguhnya Isa anak Maryam, cerita tentang Isa bila Allah tanya pada Isa, kamu suruh ke mereka sembah kamu? Surah Ali Imran. Tak, ya Allah. Kalau aku minta, kalau aku suruh kamu mesti tahu makna-makna beginilah. Hujungnya Nabi kata apa? Aku pun fa inni lastu bi rabbikum. Aku bukan Tuhan kamu. Nabi sambung, Nabi komen. Innama ana abdun. Aku pun hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ada lafaz kata fala tad'u li. Jangan doa, fala tad'uni. Jangan doa pada aku. Aku ni hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalil-dalil yang lain disebutkan di situ. Yang ke-19, bentuk ke-19, dalil yang menjelaskan bahawa peminta selain Allah dan yang diminta akan bermusuhan di hari kiamat. Oh, minta Abdul Qadir Jailani. Sayang Abdul Qadir Jailani. Hari kiamat ingat Abdul Qadir Jailani musuh kau. Kami ni sayang Abdul Qadir Jailani. Pergi kat kubur. Minta. Siapa yang jadikan Abdul Qadir Jailani sebagai perantara dengan Allah, di hari kiamat Abdul Qadir Jailani itu akan jadi musuh kamu. Sebab dia akan ingkari apa yang kamu buat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun. Ayat tadi Allah sambung. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Bila hari Allah kumpulkan mereka bersama, mereka akan bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka akan mengingkari semua ibadah-ibadah yang dilakukan kepada mereka. Waktu tu baru tahu. Korang pergi sayang wali-wali ni, kemudian mengaku pengikut wali-wali sekian. Macam Syiah, sembah Sayyidina Ali, angkat Sayyidina Ali, ambil keluarga Nabi sebagai alasan untuk bermusuh dengan sahabat Nabi, kafirkan sahabat-sahabat atas nama Ahli Bait. Hari kiamat, kau ingat korang Ahli Bait? Untuk Ahli Bait. No, hari kiamat kamu jadi musuh Ahli Bait. Ya, bersama pada orang yang berdoa pada wali-wali, siapa yang kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ke-20 dalam konteks ini, dalil yang menyatakan bahawa orang yang memohon kepada selain Allah akan dihisab langsung oleh Allah SWT sendiri. Ini satu ancaman yang paling besar sebenarnya. Berani kamu buat minta selain Allah, tunggu kau jumpa aku sendiri. Aku akan hisab kamu sendiri. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Ayat ni dah ada sebut atas, tapi kita nak gariskan pada fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Baik. Dah dengar 20 cara Allah beritahu. Nak lagi ke doa bersama Allah? Tak ada apa-apa benda ni. Tak. Allah kata syirik, Allah kata kafir, Allah kata masuk neraka, Allah kata kena azab, Allah kata berbuat tak bermanfaat. Macam-macam Allah nak beritahu. Allah beritahu. Baik, ini pertama. Artinya banyak dalil yang melarang berdoa kepada selain Allah dan menyuruh hanya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, alasan kedua. Kenapa kita kata haram dan jatuh syirik memohon istighatsah pada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Kriteria dan sifat makhluk yang disebutkan dalam dalil-dalil syarak yang melarang doa dan istighatsah kepada selainnya bersifat umum. Tidak mengecualikan mana-mana makhluk. Walaupun dalam konteks ayat Quran tak adalah cerita jangan sembah Nabi. Atau tak sebut. Tapi pada yang sama, Allah pun tak kata jangan sembah berhala. Adakah yang disebutkan secara jelas Allah kata jangan sembah berhala? Tak. Allah menyebutkan sifat-sifat kenapa berhala tak layak disembah. Konteks ayat kepada berhala-berhala. Tetapi lafaz ayat bersifat umum untuk menunjukkan bahawa siapa saja yang mempunyai sifat macam berhala tadi, dia pun tak layak disembah. Jadi siapa yang memiliki sifat tersebut, dalil-dalil ini tidak menyebutkan secara khusus nama mana-mana berhala masyarakat Arab. Sedangkan ayat-ayat ini kebanyakannya diturunkan untuk mencegah penyembahan berhala-berhala tersebut. Sebaliknya ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifat kelemahan yang dimiliki oleh sembahan golongan kaum musyrikin ini. Apabila kita perhatikan sifat-sifat yang tersebut, didapati bahawa sifat-sifat itu merupakan sifat yang wujud pada seluruh makhluk.
Sebab tu Allah kata min dunillah, min dunillah. Sifat yang disebutkan apa dia? Tidak memiliki sedikit pun. Sama di langit atau di bumi. Tidak berkuasa memiliki sesuatu di langit dan bumi. Siapa? Semua makhluk. Adakah yang kawasan yang bukan di luar kawasan Allah SWT, kawasan milik yang lain? Tak ada. Allah dah cerita. Sekarang ni hukum Allah. Allah yang memiliki langit dan bumi. Hanya Allah yang kamu patut sembah. Jangan sembah selain Allah. Allah kata mereka tak memiliki sedikit pun sesuatu di langit atau di bumi. Artinya Allah bukan cerita tentang pemilikan yang bentuk pinjaman ni. Kita ada rumah kita. Dari rumah kita mati, anak kita ganti. Tiba-tiba kena jajah jadi negara orang lain. Berapa banyak orang yang jadi pelarian di tempat sendiri. Bila dijajah. Ataupun pelbagai sebab. Harta yang kita miliki kat dunia ini bukan yang sebenar. Yang pemilik sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah larang jangan berdoa pada selain Allah. Allah terangkan sifat kenapa dia tak layak disembah. Allah kata in tad'uhum, kalau kamu minta pada dia. Sebelum tu Allah kata yurijul laila fil nahari wa yurijun nahara fil lail. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Allah lah yang memasukkan siang pada malam, malam pada siang. Allah lah yang tundukkan matahari dan bulan. Semuanya bergerak dengan tempoh dan kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Tuhan kamu. Lahul mulk, dialah yang memiliki segala-galanya, memiliki kerajaan segala-galanya. Okey. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kamu berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu Wa Taala, ma yamlikuna min qitmir. Dia tak ada milik, dia tak milik walaupun kulit biji kurma. Kulit kurma tu makan lagi. Biji kurma dia selaput, walaupun seselaput biji kurma pun bukan milik dia. Allah kata, bukan milik dia. In tad'uhum, tapi kalau kamu nak doa juga pada mereka, Allah kata la yasma'u du'aakum. Dia tak dengar pun apa kamu minta pada dia. Pergilah minta kat mana, kat kubur kat mana segala. Dia mereka dengar ke? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ini keadaan pertama. Walau sami'u, kalau ni ulama khilaf. Adakah memang tak dengar, Allah cuma kata kalau dengar sekalipun sekadar hujah, atau ada yang keadaan tertentu dia dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Dia takkan dapat tunaikan hajat kamu. Wa yaumal qiyamah, nanti hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum. Dia akan bantah perbuatan syirik yang kamu lakukan. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tak ada yang boleh beritahu kamu macam mana Tuhan yang khabir. Sekarang hari kiamat, siapa tahu? Siapa tahu apa yang berlaku hari kiamat? Siapa tahu apa ada dekat kubur? Kita ni kadang-kadang, dia orang cerita, ini adalah hukum adat. Kalau nak nafikan, macam mana ahli kubur tu, Abdul Qadir Jailani seorang, betul kat kubur. Yang minta dengan dia satu tarikat. Berapa ramai pergi ke tarikat? Istighatsah. Dia nak dengar suara siapa? Ustaz, jangan cakap macam tu. Hukum adat itu hanya hukum adat. Di sana mungkin adatnya lain. Kamu tahu ke adat di alam barzah macam mana? Paling kurang kita hukum dengan adat dunia, orang tak boleh dengar semua. Sebab kita hidup di alam dunia, kita ada pengalaman. Mana alumni alam barzah kalian yang beritahu pada kami bahawa adat di alam barzah tu berbeza daripada adat di sini? Siapa alumni ahli kubur kat sini? Wahai kuburiyun, bangun. Siapa pernah masuk alam barzah? Beritahu pada kami adat yang kalian sebutkan. Kami sebutkan adat dan kami tahu hukum-hukum alam di dunia ini. Kalian cuba sebutkan tentang adat dan budaya yang ada di alam barzakh supaya kami nak tahu. Kerana kamu adalah alumni alam barzakh. Ini hakikatnya. Yang beritahu pada kita Allah. Apa Allah beritahu kita terima. Yang benda tak tahu kita diam. Kalian jadikan bila menafikan hukum-hukum adat di dunia ini, kemudian mengisbatkan apa yang tidak kamu tahu, seolah-olah lebih kamu tahu daripada alam dunia. Kami tak kata kami nafikan boleh terjadi. Tapi dari mana kamu tahu terjadi? Wali itu dengar.
Dari mana kamu tahu wali ini mustajabkan permintaan? Dari mana kamu tahu bahawa dia berada di alam yang dimuliakan? Kamu tak tahu kehidupan seseorang selepas kematian. Ini cerita dia. Datang debat, ini hanya adat. Saya tengok, kalau isi saya tahu, saya tajuk tu pun kita dah geram. Kau ajak pada selain Allah, buat cerita seperti hukum adat antara mukjizat dengan tak mukjizat. Ya, adat dunia, tak ada siapa yang boleh belah bulan kat dunia. Kemudian berlaku belah bulan, terbukti dengan adat. Dia memecahkan adat. Khawariqul adah, kita percaya kerana yang beritahu adalah Allah. Yang beritahu, yang lakukan adalah Allah, pecah adat. Tapi dalam barzah, kamu tahu ke apa terjadi? Tak tahu, jangan hujah. Kalau bodoh simpan. Jangan tunjuk bodoh sangat. Cerita tentang mukjizat khawariqul adah ini hanya berlaku kat dunia. Tak ada kat hari kiamat, kat kubur, Nabi pergi dakwah lagi Abu Jahal. Abu Jahal, kat dunia susah jangkau. Kau dah kena azab. Nak bertaubat? Tak ada dah. Mukjizat ini semua cerita karamah ni nak buktikan kebenaran orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memuliakan orang yang dihina oleh kaum musyrikin, tetapi dia ada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Alqamah difitnah bahawa dia sebagai penzina, tapi Allah muliakan dia. Anak tu bercakap untuk muliakan dia kerana dia dimulia sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang orang hina wali-wali Allah, orang tak pandang wali-wali Allah, orang tak pandang dia sebab mereka ni bukan orang yang ada sesuatu yang boleh berikan pada manusia. Mereka hina depan mata manusia. Allah angkat mereka dengan karamah, muliakan dia dengan benda luar biasa. Karamah berlaku pada Maryam. Karamah berlaku pada wali-wali. Ya, kita percaya bukan tak percaya. Tapi karamah dengan makna yang sebenar. Bukan karamah yang kamu bawa cerita ajaib. Dalam kisah dewa-dewa dibawa masuk dalam agama Islam. Kita percaya pada mukjizat. Pelajaran berkaitan dengan tauhid sampai ke tangan kalian jadi syirik. Gunakan hujah-hujah ahli tauhid. Siapa yang cerita tentang hukum adat dan tidak dan di luar adat? Ahli tauhid yang cerita. Tapi kamu bawa salah konteks. Kita cerita untuk mengiyakan boleh berlakunya mukjizat dan karamah sebagai memuliakan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan kebenaran mereka. Dia bawa benda tu, ayat yang sama, dia bawa pergi pada orang yang meninggal, bawa kepada perkara yang Allah larang. Seolah-olah ceritanya berkaitan dengan tauhid. Saya kalau cerita bab istirahat sahabat ni, memang kita marah. Saya tak tahu dia cakap yang mana. Sama saya dengan Allah SWT. Ya Allah, aku bertawassul dengan marahku dengan mereka. Dengan geram ni, tawassul dengan Allah. Agar marah kita, geram kita ni kerana Allah SWT. Kerana orang nampak macam dia ni pelik. Saya kata, takutlah nak tegur Ustaz Mubarak ni, ganas. Kadang-kadang tu tak pun. Ganas tu waktu marah je. Marah pat-pat macam ni je. Waktu lain ajak makan, laju. Itu paling laju lah, paling banyak. Saya tengok status saya selain ilmiah, hanya status makan dan jalan-jalan. Saya tengok balik status. Selain daripada share ilmiah, tak ada lain. Kecuali makan dan jalan-jalan. Jalan-jalan tu makan lah. Jalan-jalan tak makan tak best. Dan dengan orang sama-sama je makan. Baik. Mereka juga yang dalil ketiga. Yang tadi pertama pertama kedua. Dalil ketiga. Yang pertama menunjukkan bahawa tidak memiliki sesuatu. Yang sembah selain Allah, Allah kata berhala tu, Allah sebut berhala. Yang kamu sembah selain Allah, dalam konteks ini berhala, tapi Allah tak sebut nama berhala, dia tidak memiliki sesuatu. Okey. Kita pun tak memiliki sesuatu. Siapa pun tak memiliki sesuatu. Tidak mampu memberi manfaat atau mudarat. Sama juga. Selain Allah, tak ada bagi manfaat dan mudarat. Yang ketiga, mereka juga hamba Tuhan sama seperti pemohon bantuan pada mereka. Sama juga. Tak ada siapa jadi anak Tuhan. Sama. Level kita di depan Allah, sama. Level kita sama, kita lain lah. Kan? Pergi haji, package yang mahal, package murah. Duduk kat mana? Dalam sini ada yang tun, ada yang tan. Kan? Betul kan?
Asal tan Sri itu tan lah kan. Sri itu ditambah kemudian, asalnya tan. Kan? Tun, tinggi. Yang kedua, tan, baru tok. Tun tan tok. Kita TikTok. Tak ada apa-apa, tak samalah antara kita. Tapi di sisi Allah, semua pakai ihram yang sama. Di sisi Allah, semua hamba Allah. Di depan Allah, tidak memiliki sesuatu, tidak mencipta sesuatu, tidak memiliki mudarat manfaat. Kalau kita lihat kepada, atau boleh tengok nota tu, sebab tengok jam, dan kena habis juga sesi ni, kerana ada sesi yang lain lepas ni, tajuk lain. Tidak mampu mencipta satu makhluk pun. Ni ayat ni cantik. Allah kata, yang kamu sembah selain Allah ni tak cipta sikit pun. Walaupun seekor lalat. Seekor lalat pun dia tak ada cipta. Betul? Sampai sekarang, seekor ulat pun tak mampu cipta. Sebab tu yang China nak buat ulat tu kan. Cerita yang saya bawa. China, di China masih ada pelajaran sampai sekarang. Masih ada pelajaran cipta ulat. Pelajar disebawa daging disediakan bekas eksperimen. Bekas tu diletakkan bahan tertentu, ditutup. Nanti pelajar ni balik rumah semua sekali, tak sempat, masuk kelas akan datang, dibuka balik kotak tu. Kotak dia bulat. Ulat besar-besar keluar. Ulat banyak. Dalam bekas diletakkan. Nanti cikgu dia bagi kesimpulan, okey, hari ni kita cipta ulat. Tanya. Siapa cipta? Kita. Siapa cipta? Kita. Kita ke Tuhan? Kita. Budak-budak agak. Yang ni ditanyakan Syekh Abdul Razak. Macam nak jawab? Yang titik membezakan rububiyah Tuhan mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada, dan yang kedua mencipta dan memberikan nyawa. Tak ada siapa yang boleh hidupkan sesuatu. Yang lain dia tak cipta tiada kepada ada, dia cipta daripada sesuatu pada sesuatu. Dan dia juga tidak mampu menghidupkan yang mati. Sekarang ni ulat tak ada sebelum ni. Tiba-tiba ada, hidup pula. Ni yang dipegang. Idea China ni sampai tahap dia nak kata dia nak hidupkan orang mati semula. Ramai orang mati, bayar duit mahal-mahal. Nak tunggu teknologi hidupkan orang mati. Nak hidup semula. Jenazah kat situ. Sayangnya duit dia. Kalau bagi kat kita. Dia bayar peti mati mahal-mahal buat apa? Okey. Baik. Teknologi ni ada dan ditunggu-tunggu. Bukan ada. Yang nak dicapai. Cuba nak hidupkan orang mati atau dengan apa? Andaian ulat tadi. Dia tanya Syekh Razak. Syekh cakap mana? Syekh kata, apalah korang ni belajar tinggi-tinggi? Jawablah dengan mana-mana sifat Allah. Kebetulan saya tengah syarahkan ayat kursi. Ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sifat ilmu. Syekh kata, guna sifat ilmu. Tanya dia balik. Kalau cikgu cipta berapa ekor? Kan? Soalan sendiri je lah. Berapa jantan, berapa betina, berapa yang baik, berapa yang jahat, berapa yang dah mati, berapa yang belum mati, berapa yang akan mati. Yang mana abang, yang mana adik, yang mana cukup protein, tak cukup protein, yang mana, tanyalah semua benda kalau dia tahu. Ciptakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Yang cipta akan tahu semua benda dan latiful khabir. Kalau kamu cipta, kamu mesti kita tanya berapa banyak wayar letak ke, berapa banyak. Mesti kita tahu, sebab kita yang cipta. Jadi, sifat ilmu. Sifat kudrah, cuba cipta seekor lagi. Jangan buat apa-apa. Kita gunakan sifat kudrah, menggunakan sifat iradah, ilmun hayah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni sebagai hujjah dan dalil. Sebab tu saya sediakan satu ni adalah sifat nama-nama Allah dibuktikan melalui rububiyah. Itu yang saya sediakan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah selain daripada dalil ayat Quran Sunnah, dalil Quran Sunnah tadi kita bawa nak cari dalam bab rububiyah. Nak buktikan Allah Maha melihat macam mana? Wa huwas samiul basir, itu ayat Quran. Daripada alam. Contoh kita Allah Maha melihat. Kita melihat pada waktu siang, malam tak nampak. Okey, penglihatan terhad. Kelawar nampak waktu malam, siang tak nampak. Yang menciptakan manusia dan kelawar Maha melihat dan dia berilah penglihatan. Yang tak nampak waktu gelap ni kita. Lepas tu buat maksiat taklah nyorok sangat. Allah nampak juga. Natijahnya jangan buat maksiat, bukan menyorok buat maksiat, sebab Allah Maha melihat. Jadi sifat al-basar tadi, sifat Allah melihat tadi dalam nas-nas syarak, kerana Allah tinggalkan
Allah tinggalkan ayat-ayat di afaq dan ayat-ayat dalam Quran Karim. Ya, ayat Quran Karim kita temukan dan kita cari pelajarannya di afaq, dalam alam ini, di ufuk yang ada di depan mata kita. 5. Tidak mendengar seruan bantuan kepada mereka. Ini semualah. Keenam, tidak memberi dan memutuskan sebarang hukum. 7. Tidak memiliki syafaat. Tak boleh bagi syafaat kecuali kalau izin Allah. Semua dengan izin Allah. Maka sifat yang orang yang tak layak diminta ini adalah semua makhluk. Nabi sendiri pun tak memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nabi sujud lama-lama, Allah kata irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepala. Baru ishfa' bagi syafaat. Baru Allah suruh bagi syafaat, baru Nabi beri syafaat. Itu pun syafaatul uzma. Nabi sujud lama. Berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu lama, lepas tu baru Allah suruh bagikan syafaat. Jadi yang nak minta syafaat, minta dengan Nabi ke minta dengan Allah? Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 2 minit sempat yang ketiga. Di samping banyaknya dalil yang melarang doa dan istighatsah kepada selain Allah dan menyebutkan sifat-sifat lemah dan tidak layak mereka dijadikan tempat untuk meminta hajat, tidak terdapat satu ayat Al-Quran atau hadis yang sahih pun yang membenarkan manusia berdoa istighatsah kepada makhluk. Begitu juga Nabi tidak pernah membenarkan amalan ini, apatah lagi mengajarkannya. Maka amal ini adalah amalan bid'ah dalam agama. Terdapat banyak doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, namun tidak terdapat satu doa pun yang menyebut dan menyeru selain Allah. Doa-doa solat jenazah, doa ziarah kubur dan seumpamanya adalah doa untuk si mati, bukan meminta daripada si mati atau minta daripada mayat. Baik, ini konteks yang ketiga. Kita habiskan sikitlah. Yang keempat, tidak juga diketahui ada seorang pun yang beristighatsah kepada Rasulullah ataupun kepada mana-mana orang soleh selepas kewafatan mereka. Begitu juga generasi salaf, seorang sahabat tadi sahabat, tak ada seorang pun yang buat. Yang kedua, begitu juga generasi salaf selepas mereka. Mereka tidak pernah melakukan di kubur Nabi maupun menyeru dari jauh, sedangkan di sekeliling mereka banyak terdapat kuburan-kuburan sahabat dan orang soleh. Manakala riwayat Malik Ad-Dar adalah riwayat yang tidak sabit secara sanad dan matannya mungkar, seperti mana yang akan diterangkan dalam nota ini. Tapi tak siap lagi. Nota tu ada kat saya bawa, tapi isi saya akan bentangkan. Ingatkan saya tentang hadis Malik Ad-Dar. Kelima, antara bentuk pendalilan adalah dengan memerhatikan larangan-larangan syarak menjadikan kuburan sebagai masjid dan tempat perayaan atau tempat ibadah atau sembelihan. Begitu juga larangan duduk di atas kuburan. Ini semua ni dalil Nabi, Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburku tempat berhala yang disembah. Allah la taj'al qabri 'ida, jangan jadikan kuburku tempat orang datang sebagai melakukan perayaan-perayaan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah. Nabi kata la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kamu buat kubur aku sebagai tempat kamu buat perayaan-perayaan. Wasallu alayya haitsu ma kuntum. Kalau nak selawatlah di mana-mana sekalipun tempat kamu berada. Fa inna salatakum tablughuni. Solat kalian akan disampaikan kepadaku atau sampai padaku. Anas kata la aqra fil Islam, tak boleh sembelih sesuatu dalam Islam di kuburan dalam Islam. Tak ada sembelih di tempat-tempat kuburan. Hadis la tajlisu 'alal kubur wala tusallu ilaiha, jangan duduk kat kubur, jangan solat kat kubur. Ini semua banyak syariat Islam menerangkan bahawa kubur bukan tempat untuk kita berdoa kepada Allah, apatah lagi tempat untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini tafsil ilmi berkaitan dengan bab al-istighatsah. Nanti di sesi kedua kita sambung memahami pandangan sebahagian ulama yang mengharuskan istighatsah. Bila dia kata harus, mesti yang dimaksudkan ialah bukan konteks yang kita bincangkan. Ini yang akan saya terangkan. Baik, hatta ustaz-ustaz yang kata boleh pun, istighatsah boleh dengan makna tawassul. Pergilah kau. Kata tak. Kenapa nak makna tawassul? Tawassul kami tak nak tawassul.
Kami tak syirk tawassul, ada perbincangan dia. Lepas ni kita lihat ni. Boleh. Ulama ijma' boleh istighasah dengan makna tawassul. Kenapa nak tambah? Istighasah sebut betul-betul. Istighasah kepada selain Allah. Atau istighasah kepada orang mati. Jangan berselindung di sebalik pelbagai ayat kona kiri dan kanan. Nak jadi ahli bid'ah, cukup ahli bid'ah. Jangan jadi ahli syirik. Betul? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.